Tiga. Aku dapat. Astagfirullahalazim. Habislah aku. Hello, Hussein. Weh, kau boleh tolong aku tak? Tolong paskan kad sekali untuk aku weh. Aku baru bangun tu. Aku tolong kau sekali ni je tau. Kau tahu kan benda ni salah. Alah, tolong lah. Sekali ni je. Ramai je orang buat macam tu weh. Relax je. Mak Ni, boleh tak tolong percepatkan kerja aku? Aku ada nak bagi sikit aja sebagai tanda terima kasih. Biasa je. Kalau tak buat, memang lambatlah prosesnya. Tapi kalau semua orang buat, lama-lama jadi biasa juga kan? Bukan je bos tahu pun. Copy paste lama. Baru cepat siap. Wani, kau tak ada rasa bersalah ke? Kalau semua orang boleh buat macam ni, kualiti kerja akan jatuh tau. Alah, kerja cepat siap. Gaji tetap sama. Buat apa nak susahkan diri? Masalahnya di sini, apabila semua kesalahan ini mula dianggap normal, orang lain akan mula mengikuti jejak langkah yang sama kerana seperti mana yang mereka lihat di persekitaran mereka. Akhirnya, kita akan hilang rasa bersalah terhadap perbuatan yang kita lakukan. Betul tu. Apabila normalisasi salah laku ini berlaku, rasa kepercayaan dalam diri kita akan mula hilang, terutamanya sekali dalam kalangan rakan sekerja. Nilai integriti yang kita banggakan sejak dulu lagi kian menghilang dan pudar. Kualiti kerja akan musnah, disiplin kita juga mula hilang dan budaya kerja akan menjadi semakin toksik. Mungkin bagi sesetengah orang yang tidak akan nampak, tetapi kerosakan yang berlaku tersebut akan mula perlahan dari dalam diri kita. Bukan itu sahaja, malah perubahan itu juga bermula pada diri kita sendiri. Kita perlu berani untuk menolak daripada melakukan sebarang kesalahan walaupun sekecil zarah. Integriti bukan sahaja sebuah slogan, tapi ia merupakan satu tindakan untuk kita membanteras kesalahan jenayah tersebut. Jadi, dengan pelbagai ulasan antara komuniti, kita perlulah mengamalkan amalan budaya kerja yang terus, profesional dan juga bebas daripada melakukan sebarang bentuk salah laku di tempat kerja. Apabila kita tidak mengambil inisiatif untuk berubah daripada melakukan kesalahan tersebut, sesebuah organisasi itu tidak akan pernah maju. Assalamualaikum, Sir. Saya nak tanya, apa pandangan Sir terhadap normalisasi dalam pekerjaan? Okay. Terima kasih for the question. In terms of rasuah, bila katalah dapat projek, dia dapat duit lebihnya, bayaran unstable, bawah meja tu, itu yang dalam projek tu murah tapi tiba-tiba jadi mahal. Bila jadi gitu, dia akan beli barang murah untuk ganti balik duit yang hilang. Jadi memang banyaklah. In terms of pensyarah biasa, kadang-kadang pun ada juga yang bukan di Rizal lah, tapi ada juga yang jual soalannya, bagi markah tinggi ke orang yang dikenal, things like that. It happens, sadly it happens everywhere. Kenapa jadi tu? Kita tanya balik diri sendiri, why are you doing that? And kalau tengok surat khabar memang ada kes-kes macam tu. Ada yang dapat gaji tapi tak masuk kelas langsung pun ada. Banyak ada macam terima rasuah untuk projek tertentu dan bukan saja dapat duit, dapat motosikal lah apanya. Things like that, it happens. Again, kenapa terjadi? Memang wow, alam lah. Katanya orang yang membuat tu, usually dia akan dapat benda yang dia buat kerana dia dapat something lebih daripada orang lain. Kemungkinan besar mungkin gaji tak cukup atau kurangnya ilmu agama tidak ada. Kita kena ekonomi, because barang sekarang pun mahal, dapat gaji pun dia macam mengindah je. Dapat gaji pukul 5 pun habis dah. Jadi itulah kata mereka resort to those kind of things. Untuk selesaikan tu memang atas individu juga. If dia tahu benda tu salah, dia tak patut nak buat kan. Kalau dapat rasuah and whatnot. Either way, kerajaan perketatkan lagi cara-cara perolehan supaya benda ni tak berlaku. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Berikan pandangan anda terhadap normalisasi salah laku kepada pekerjaan. Okay, normalisasi salah laku dalam pekerjaan ini merupakan tingkah laku yang tidak wajar dan tidak sihat dalam budaya kerja. Pandangan saya yang pertama, ia boleh membentuk budaya yang toksik jika kita menggunakan sikap bully dan juga memberikan kerja lebih kepada individu yang pertama kali masuk kerja. Yang kedua, ia boleh merosakkan hubungan antara pekerja lah jika kita memberikan waktu kerja
bekerja di luar waktu bekerja dalam 24 jam tidak elok untuk kesihatan pekerja itu sendiri lah, menyebabkan mereka stres dan kesihatan mental mereka juga terganggu lah. Yang ketiga, perubahan ini berlaku terhadap kepimpinan itu sendiri. Sebagai contoh, bos atau pengetua atau ketua lah perlu menunjukkan sikap yang bertanggungjawab dan perlu membimbing pekerja tersebut dalam individu yang terbaik lah, sebagai pekerja yang terbaik untuk syarikat tersebut. Kesimpulannya, normalisasi salah laku pekerja ini adalah tidak wajar dan tidak baik untuk setiap individu dan organisasi tersebut. Itu saja.